Tugasan Pentaksiran Berterusan Pengantar Pengajian Pendidikan GPP 1092 Puan Najidah binti Mahmud. Baiklah, saya daripada kumpulan ke-7, pembentang ketiga. Nama saya ialah Siti Arifah binti M. Junaidi dari unit BM3. Baiklah, pengenalannya ialah pendidikan abad ke-21 menuntut guru yang bukan sahaja menyampaikan ilmu tetapi berperanan sebagai ejen perubahan dalam membentuk murid secara holistik. Sejajar dengan itu, aspirasi pendidikan nasional melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 dan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia SKPM menekankan pembangunan murid yang seimbang dari segi pengetahuan dan kemahiran berfikir. Oleh itu, fokus pembentangan ini adalah terhadap dua aspirasi murid yang utama iaitu pengetahuan dan kemahiran berfikir dalam membentuk identiti saya sebagai guru berjiwa pendidik. Zaman sekarang, guru kena lebih daripada sekadar mengajar buku. Kita kena jadi contoh dan pembimbing untuk bantu murid berkembang sepenuhnya dari ilmu, cara berfikir sampai nilai sasiah. PPM dan SKPM ni pun nak murid kita seimbang seperti pandai tahu dan pandai fikir. Hari ini saya fokus dua benda ni sebab ia penting bukan sahaja untuk murid tetapi juga untuk bentuk diri saya sebagai guru yang peduli dan betul-betul membimbing mereka. Baiklah, aspirasi saya yang pertama, aspirasi murid iaitu pengetahuan. Baiklah, pengenalan kepada aspirasi saya yang pertama ialah aspirasi murid pengetahuan merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan murid yang menekankan penguasaan ilmu secara menyeluruh dalam pelbagai bidang. Aspirasi ini bertujuan melahirkan murid yang bukan sahaja berilmu tetapi mampu memahami dan mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan seharian. Menurut Syamsiah, Mahani dan Anida, aspirasi pengetahuan merujuk kepada keupayaan murid menguasai ilmu secara menyeluruh serta menggunakannya secara bermakna dalam pelbagai situasi. Maksud ayat ini, aspirasi pengetahuan bukan sekadar murid tahu fakta atau hafal sesuatu. Kita nak murid betul-betul faham akan ilmu tu, kuasai pelbagai bidang dan paling penting, boleh guna ilmu tu dalam kehidupan seharian. Contohnya, bila belajar matematik atau sains, murid bukan hanya ikut formula, tapi tahu bagaimana guna ilmu tu untuk selesaikan masalah sebenar. Jadi, aspirasi pengetahuan ni nak pastikan murid bukan sekadar berilmu, tapi bijak aplikasikan ilmu dengan cara yang bermakna. Seterusnya, saya akan terangkan tentang pengetahuan dalam konteks SKPM. Yang pertama ialah guru sebagai perancang dan pelaksana PDP yang berkualiti. Dalam SKPM, guru berperanan merancang dan melaksanakan pengajaran secara sistematik bagi memastikan murid memahami kandungan pembelajaran dengan jelas. Hal ini selari dengan aspirasi pengetahuan dalam PPM yang menekankan penguasaan ilmu secara menyeluruh. Di SKPM, guru bukan sekadar mengajar ikut buku. Kita kena merancang dan jalankan pengajaran secara sistematik supaya murid benar-benar faham apa yang ingin kita sampaikan. Ini selari dengan aspirasi pengetahuan PPM yang saya katakan tadi, di mana murid kena kuasai ilmu secara menyeluruh. Maksudnya, PDP yang berkualiti bukan hanya untuk capai matlamat pelajaran, tapi juga memastikan murid dapat ilmu yang lengkap dan berguna. Yang kedua pula, penggunaan pendekatan berpusatkan murid. SKPM menekankan penglibatan aktif murid dalam PDP melalui pendekatan berpusatkan murid bagi meningkatkan kefahaman dan penguasaan ilmu. Pendekatan ini penting kerana murid lebih mudah memahami dan mengaplikasikan pengetahuan apabila mereka terlibat secara aktif dalam pembelajaran. SKPM nak murid terlibat secara aktif dalam PDP. Bila murid terlibat, mereka lebih mudah faham dan boleh aplikasikan ilmu dalam situasi sebenar. Murid mengikuti aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan oleh guru di dalam bilik darjah. Contohnya aktiviti kumpulan, eksperimen atau perbincangan membolehkan murid belajar sambil buat, bukan hanya dengar dan hafal. Seterusnya, yang ketiga ialah penilaian berterusan terhadap penguasaan murid. SKPM juga menekankan kepentingan penilaian berterusan bagi menilai tahap penguasaan murid terhadap pengetahuan yang dipelajari. Melalui penilaian ini, guru dapat mengenal pasti tahap kefahaman murid dan menambah baik pengajaran agar lebih berkesan.
penilaian berterusan ni penting untuk kita tahu sejauh mana murid ni faham tentang apa yang kita ajar. Dengan cara ni, guru boleh kenal pasti kelemahan murid dan perbaiki pengajaran supaya lebih berkesan. Jadi murid tidak tertinggal dan PDP lebih bermakna. Jadinya setiap murid tu ada kelemahan dan kelebihan sendiri. Jadi cikgu ni kena ikut situasi murid tu. Jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Kesimpulannya kat sini, hal ini menunjukkan bahawa SKPM bukan sahaja untuk menetapkan standard pengajaran guru, tetapi turut memastikan aspirasi pengetahuan dalam PPM dapat dicapai secara berkesan melalui pelaksanaan PDP yang berkualiti. Baiklah, seterusnya saya pergi kepada pengetahuan dalam konteks PPPM pula. Yang pertama ialah penguasaan ilmu secara menyeluruh. PPPM 2013 hingga 2025 menekankan bahawa murid perlu menguasai pelbagai bidang ilmu termasuk literasi dan numerasi sebagai asas kepada pembelajaran. Penguasaan ini penting bagi memastikan murid mampu bersaing di peringkat global. PPM tekankan murid kena kuasai pelbagai bidang ilmu supaya mereka bersedia bersaing di peringkat global. Maksudnya ilmu bukan untuk hafal saja tapi untuk gunakan bila perlu. Aplikasikan ilmu tu. Yang kedua pula, aplikasi pengetahuan dalam kehidupan. Selain penguasaan ilmu, PPPM turut menekankan keupayaan murid untuk memahami dan mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi sebenar. Hal ini menunjukkan bahawa pembelajaran bukan sekadar hafalan tetapi perlu bersifat bermakna dan kontekstual. Selain kuasai ilmu, murid juga kena tahu cara guna ilmu dalam kehidupan sebenar. Jadi, pembelajaran bukan sekadar hafalan tapi mesti bermakna dan kontekstual. Murid boleh kaitkan apa yang belajar dengan situasi harian mereka. Sebagai contoh, di sekolah murid belajar kemahiran memasak. Jadinya di rumah murid boleh membantu ahli keluarga untuk memasak. Itu sebagai contoh sahaja. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada standard pendidikan bertaraf antarabangsa. PPM menetapkan bahawa sistem pendidikan Malaysia perlu mencapai standard antarabangsa bagi memastikan kualiti pengetahuan murid setanding dengan negara maju. Oleh itu, guru perlu memastikan penyampaian ilmu selaras dengan keperluan global masa kini. PPM nak sistem pendidikan kita capai standard global, jadi pengetahuan murid kena relevan dan setanding dengan negara maju. Guru kena pastikan penyampaian ilmu selaras dengan keperluan global supaya murid bersedia hadapi cabaran masa kini. Bukan hanya dekat. Guru nak murid tahu untuk pendidikan murid ni bertaraf antarabangsa, bukan hanya di Malaysia sahaja. Jadinya pengetahuan murid lebih luas. Kesimpulannya, hal ini menunjukkan bahawa PPM bukan sahaja menekankan penguasaan ilmu tetapi juga memastikan pengetahuan yang diperoleh murid relevan dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan serta memenuhi standard global. Baiklah, kita pergi kepada peranan guru berjiwa pendidik ni pula bagaimana. Sebagai guru berjiwa pendidik, saya berperanan memastikan murid bukan sahaja memahami ilmu tetapi mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Pendekatan pengajaran perlu disusun secara sistematik dan berpusatkan murid bagi menggalakkan pembelajaran yang bermakna. Hal ini selari dengan PPPM 2013 hingga 2025 yang menekankan penguasaan ilmu sebagai asas pembelajaran yang berkualiti. Selain itu, SKPM menuntut guru merancang dan melaksanakan PDP yang efektif bagi memenuhi keperluan murid secara holistik, secara menyeluruh. Maksudnya, sebagai guru, tugas kita bukan sekadar ajar murid hafal ilmu. Kita kena pastikan murid ni betul-betul faham dan boleh guna ilmu tu di situasi sebenar di kehidupan harian mereka. Cara mengajar pun kena sistematik dan berpusatkan kepada murid itu. Contohnya, aktiviti yang buat murid aktif belajar dan fikir sendiri mampu untuk untuk buat murid tu betul-betul faham apa yang dipelajari. Ni selaras dengan PPM yang ingin murid kuasai ilmu dengan baik dan SKPM pula nak guru pastikan PDP dijalankan secara berkesan supaya murid lebih berkembang dari ilmu kepada kemahiran hingga sahsia. Penggunaan teknologi digital pula dalam aspirasi pengetahuan ialah
boleh gunakan seperti video pembelajaran, kuis interaktif dan aplikasi visualisasi. Konsep ni membantu murid memahami ilmu secara lebih mendalam. Teknologi ini menyokong pendekatan pembelajaran berpusatkan murid, meningkatkan minat serta penglibatan mereka dalam kelas. Menurut Hashimah Sofia dan Muhammad Nasir 2020, integrasi teknologi digital dalam pengajaran dapat meningkatkan perfahaman murid dan memudahkan guru menyampaikan ilmu dengan cara yang berkesan dan relevan. Bila kita guna teknologi macam video, kuis tu semua, murid boleh faham ilmu tu dengan lebih mendalam. Murid lebih tertarik kerana teknologi kan menggunakan video yang menarik, yang berwarna-warni, yang menarik perhatian murid untuk lebih belajar. Jadinya murid ni lebih aktif dalam pembelajaran dan minat mereka dalam kelas. Sebab mereka terlibat secara langsung dalam pembelajaran. Selain tu, teknologi ni bantu guru sampaikan ilmu dengan cara yang lebih jelas tadilah, berkesan dan relevan. Contohnya, murid boleh lihat konsep sains bergerak atau cuba kuis interaktif. Bukan hanya baca buku sahaja yang ada dalam buku teks tu. Murid boleh cuba aplikasikan, boleh buat eksperimen tu. Ataupun buat guru memperlihatkan macam mana eksperimen itu dijalankan menggunakan teknologi. Baiklah, fokus saya yang kedua iaitu aspirasi murid, kemahiran berfikir. Baiklah, kita pergi kepada pengenalan kepada aspirasi saya yang kedua iaitu kemahiran berfikir. Aspirasi kemahiran berfikir dalam pendidikan Malaysia menekankan pembangunan kemampuan murid untuk menganalisis, menilai dan mencipta idea secara kritis dan kreatif. Kemahiran ini menjadi asas dalam membentuk murid yang mampu menghadapi cabaran abad ke-21 serta menyelesaikan masalah dalam konteks pembelajaran dan kehidupan sebenar. Menurut Rafli dan Halim 2021, pemupukan kemahiran berfikir yang sistematik membantu murid bukan sahaja menguasai ilmu tetapi juga mengaplikasikan pengetahuan secara bermakna dan berkesan. Aspirasi ini selari dengan objektif PPPM dan SKPM yang menekankan integrasi kemahiran berfikir dalam setiap aktiviti PDP bagi melahirkan murid yang berfikiran kritis, kreatif dan inovatif. Dalam pendidikan Malaysia, aspirasi kemahiran berfikir menekankan keupayaan murid untuk menganalisis, menilai dan mencipta idea secara kritis dan kreatif. Ini penting supaya murid ni bukan sahaja menguasai ilmu tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam pembelajaran dan kehidupan yang sebenar. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada kemahiran berfikir dalam konteks SKPM pula. Inspirasi yang kedua. Yang pertama ialah pelaksanaan PDP yang merangsang pemikiran aras tinggi. SKPM menekankan pelaksanaan pengajaran yang dapat merangsang kemahiran berfikir aras tinggi seperti analisis, penilaian dan penciptaan. Guru perlu merancang aktiviti yang mencabar pemikiran murid. SKPM nak guru rancang PDP yang merangsang pemikiran murid. Maksudnya, guru kena buat aktiviti yang bukan sekadar hafal atau ikut langkah saja, tapi aktiviti yang buat murid fikir dalam buat analisis, nilai sesuatu. Contohnya, perbincangan, projek kumpulan atau masalah yang kena selesaikan sendiri. Dengan cara ni, murid belajar berfikir secara kritis dan kreatif, bukan sekadar ikut arahan yang guru berikan sahaja. Yang kedua pula, penggunaan pendekatan berpusatkan murid. Pendekatan ini menggalakkan murid berfikir secara aktif melalui perbincangan penyelesaian masalah dan aktiviti kolaboratif iaitu kerjasama lah. Hal ini dapat meningkatkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Kita galakkan mereka bincang, selesaikan masalah dan buat kerja kolaboratif. Bila murid terlibat macam ni, murid aktif, kemahiran berfikir mereka berkembang secara kritis. Mereka belajar dari buat, dari cuba dan dari berfikir sendiri. Mereka belajar tu secara pengalaman mereka sendiri, secara berperingkat. Yang ketiga pula ialah penilaian berasaskan pemikiran. SKPM turut menekankan penilaian yang bukan hanya menguji hafalan tetapi menilai keupayaan murid berfikir dan membuat keputusan. SKPM ni nak tekankan penilaian ni bukan hanya hafalan je tapi sejauh mana murid ni boleh fikir, sejauh mana murid ni boleh buat keputusan dan selesaikan sesuatu masalah tu. Dengan cara ni kita tahu murid betul-betul faham apa yang kita ajar ataupun tak, dan murid boleh guna ilmu tu dalam situasi sebenar, aplikasikannya. Macam tu. Baiklah, seterusnya saya pergi kepada kemahiran berfikir dalam konteks PPPM pula. Yang pertama, pembangunan kemahiran berfikir aras tinggi KBAT. PPPM menekankan kepentingan KBAT bagi melahirkan murid yang mampu menganalisis, menilai dan mencipta idea baharu dalam pelbagai situasi. PPM fokus kepada kemahiran berfikir aras tinggi. Murid kena analisis, nilai dan cipta idea baru tu tadi dalam pelbagai situasi.
situasi baharu ataupun situasi sedia ada. Contohnya, bila murid belajar sains atau matematik, dia bukan sekadar ikut formula, tapi kena fikir kenapa ia jadi begitu dan bagaimana guna dalam kehidupan seharian. Sains, terutamanya sains lah, bagaimana kehidupan sains ni, sains kan melibatkan dalam kehidupan seharian kita kan, macam mana murid buat sesuatu benda yang mereka telah ajar, yang mereka telah pelajari. Yang kedua pula ialah keupayaan menyelesaikan masalah secara kritis. Murid digalakkan menggunakan pemikiran kritis dalam menyelesaikan masalah kehidupan sebenar, selaras dengan keperluan abad ke-21. Murid digalakkan guna pemikiran kritis itulah untuk menyelesaikan masalah sebenar, bukan sekadar teori mereka sahaja. Ini penting sebab abad ke-21 seperti sekarang ini menuntut kita bukan sahaja tahu jawapan, tapi tahu cara selesaikan masalah dengan bijak, lagi-lagi zaman kini. Baiklah, akhir sekali yang ketiga ialah pembentukan pemikiran kreatif dan inovatif. PPPM ni menekankan pembangunan kreativiti murid agar mampu menghasilkan idea baharu dan berinovasi dalam pembelajaran. Maksudnya, murid kena boleh hasilkan idea baru dan fikir cara baru dalam pembelajaran. Bukan idea yang sedia ada je. Ni membantu mereka lebih bersedia untuk cabaran masa depan dan bukan sekadar ikut apa yang guru ajar tetapi pengalaman baru mereka sendiri. Baiklah, seterusnya peranan guru berjiwa pendidik untuk ekspresi yang kedua iaitu kemahiran berfikir. Guru berjiwa pendidik memainkan peranan penting dalam memupuk kemahiran berfikir murid dengan membimbing mereka berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif. Guru bukan sekadar menyampaikan ilmu tetapi merancang aktiviti pembelajaran yang mencabar pemikiran murid seperti projek, perbincangan dan penyelesaian masalah serta mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif dan menyokong keberanian murid mencuba idea baharu. Pendekatan sebegini membantu murid bukan sahaja memahami kandungan pembelajaran tetapi juga mengaplikasikan ilmu secara bermakna selaras dengan aspirasi PPPM dan standard SKPM. Guru berjiwa pendidik ni bukan sekadar ajar buku, kita kena bimbing murid supaya berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif. Guru kena cipta suasana kelas yang selamat untuk murid cuba idea baru. Dengan cara ini, murid bukan sahaja faham pelajaran tapi juga boleh gunakan ilmu dengan bermakna. Baiklah, seterusnya penggunaan teknologi digital dalam kemahiran berfikir. Penggunaan teknologi digital dapat merangsang kemahiran berfikir murid secara kritis, kreatif dan kolaboratif. Aplikasi seperti Google Classroom, Padlet dan kuis interaktif membolehkan murid menganalisis dan menyelesaikan masalah dan mengemukakan idea secara sistematik. Integrasi teknologi dalam PDP dapat meningkatkan pemikiran aras tinggi murid serta menyokong pembelajaran berpusatkan murid secara berkesan dan beretika. Maksud ayat ni, bila kita guna teknologi digital seperti Google Classroom, Padlet tu semua, murid boleh fikir secara kritis. Mereka dapat selesaikan suatu situasi dan kongsikan idea secara sistematik. Contohnya dalam pembelajaran, guru memberikan kerja dan menyuruh murid menulis komen masing-masing dalam Padlet. Teknologi ini juga bantu guru sampaikan PDP dengan lebih berkesan sambil merangsang pemikiran murid aras tinggi. Baiklah, sudah tiba di penutupnya. Kesimpulan bagi aspirasi-aspirasi yang saya katakan tadi ialah aspirasi pengetahuan dan aspirasi kemahiran berfikir adalah teras kepada pembentukan murid yang seimbang dan berdaya saing. Guru berjiwa pendidik berperanan mengintegrasikan aspirasi ini dalam pengajaran secara bermakna, menggunakan strategi berpusatkan murid serta teknologi digital secara beretika. Guru yang memahami aspirasi pendidikan mampu melahirkan murid yang berpengetahuan, berfikir kritis dan kreatif sekaligus menyokong pembangunan masyarakat secara holistik. Sebagai guru berjiwa pendidik ni, kita kena gabungkan kedua-dua aspirasi ni dalam pengajaran dengan cara yang bermakna. Gunakan pendekatan berpusatkan murid tu dan teknologi digital secara beretika. Bila guru faham aspirasi pendidikan ni, murid bukan sahaja berilmu tapi juga berfikir kritis dan kreatif. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Maaf salah silap.